Okey bang, apa masalah phone abang ni? Cerita dah macam ni. Lah ni kan musim El Nino. Abang tahu musim El Nino? Oh tahu, tapi bukannya hujung tahun ni ke? Oh, dekat kampung saya. Saya duduk dekat-dekat ni ya. Jadi kat kampung saya ada musim El Nino ni. Oh, lepas tu pasal apa yang jadi macam ni sampai tumbuh menatang ni? Petang-petang saya duduk ronda naik motor. Lepas tu tiba-tiba hujan lebat mai. Phone saya duduk dalam poket. Lepas tu saya balik-balik rumah buka-buka tu dah phone saya penuh ya. Lepas tu abang buat apa? Lepas tu saya buka YouTube lah. Saya tulis cara keringkan phone tanpa menggunakan beras. Sebab sebelum ni saya guna beras tak jadi. Keluar-keluar video, sila tabak kacang hijau. Saya pun pergi beli kacang hijau. Saya buka bateri. Pasal body dia penuh air. Saya tabak kacang hijau. Tabak dalam ni? Tabak dalam ni dia habaq biarkan selama 2 hari. Lepas tu saya tak dalam bilik saya tengok hari ni tu dia tumbuh toge. Weh, boleh makan ni bang ni. So abang bawa mai kat saya ni nak bagi saya buat apa? Saya nak suruh abang tengok. Saya tak boleh buka saya bubuh kacang hijau pun tak boleh on kak. Ni macam dah rosak ni bang. Ni abang sejuk ke bang? Alah musim El Nino. Ni nampak gaya macam dah tak boleh repair ni. Pokok ni macam tak mau keluar ni. Aduh, saya nak beli telefon baru lah. Tapi yang bajet 1,200, 1,300. Elok lah sekarang kita tengah ada promo. Abang boleh dapat iPhone 13 serendah 1,299 je. Wah. Lepas tu lah ni kan musim hujan lah bang. Kat tempat abang je? Ya, kat tempat saya. Nak lindung phone tu macam mana? Okey, abang beli handset dengan kami kan? Saya bagi free gift kat abang benda ni. Hak ni ayat tak masuk. Tak masuk. So jadi tak? Jadi. Okey bang, ni phone abang. Baik, terima kasih abang. Okey, sama. Hak ni saya bagi free gift lah kat abang. Dok, saya tak makan toge bang. Ambil balik. Tak apa, abang suruh kawan abang singkat. Oh ya. Okey. Okey, kasih bang. Baik, sama.